Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, channel ni sebenarnya saya start pada tahun 2022 lah, dan pada masa tahun 2022 tu saya dah belilah semua barang untuk saya start channel ni, macam kamera, lighting apa semua kan. Semua saya dah beli siap lah untuk saya start channel ni, dan barang yang tu semua saya masih lagi pakai sampai ke hari ni, kecuali barang yang rosak baru saya tukar ganti. Macam video sebelum ni saya buat video tentang Godox SL. Godox SL yang ni, ni yang saya pakai sebelum ni. Kalau anda nak tengok, anda boleh tengok lah video sebelum ni. Yang ni rosak dan saya dah gantikan dengan yang baru, Godox SL 100 watt punya keterangan. Jadi dia lagi cerah lah daripada model yang lama tu. Lepas tu benda yang saya tukar ganti disebabkan rosak, satu lagi mic lah. Yang sekarang ni anda nampak saya pakai mic ni. Yang ni saya pakai Holyland. Lambat betul nak fokus. Ni saya pakai Holyland. Sebelum ni saya pakai Ceramic. Ceramic tu okey, tapi dia punya housing dia macam Holyland ni punya housing dia ada bateri tau kat dalam. Dia berfungsi macam power bank. Bila kita habis pakai, kita cabut masuk, dia akan charge dia punya mic ni. Tapi dekat saya punya Ceramic tu, housing dia dah rosak. Mic dia okey tapi housing dia dah rosak. Kalau guna dekat studio okey, kalau saya guna untuk outdoor akan jadi masalah untuk saya lah. Dan disebabkan tu saya beli Holyland lah dengan tanda harga yang lebih kurang sama lah, dalam sekitar RM500 macam tu. Jadi dalam video ni saya nak sharekan kepada anda lah segala equipment yang saya akan upgrade lah untuk channel saya ni, untuk improvekan lagi saya punya quality. Selepas 4 tahun saya tak upgrade apa-apa, kecuali macam saya cakap tadi, barang yang rosak je saya akan tukar ganti. Dan barang tu semua memang saya tak buka lagi lah. Memang saya plan nak buka dalam video lah, kita tengok sama-sama. Saya dah letak dekat saya punya meja persidangan ni, meja saya buat unboxing apa semua. Jadi kita akan buka tengok sama-sama, dan lepas kita dah siap unbox semua, saya akan cerita sebab apa saya beli setiap benda yang saya akan tunjuk pada anda ni. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, dalam video ni saya akan unbox 3 barang utama lah. Saya tak unbox semua sekali, yang benda kecil-kecil semua macam bateri-bateri semua saya tak unbox lah. Saya akan unbox 3 barang yang akan bagi impact besar pada kualiti video dekat channel saya. Okey, first kali kamera. Okey, sekarang saya dah beralih pada Sony. Lepas ni mungkin saya tak pakai Canon lagi dah. Kamera Canon tu saya akan simpan lah. Okey, kita tengok model yang saya beli. Ni gambar dia, Alpha 6700. Okey, kita buka terus. Dia bungkus dengan kertas je. Dia nak macam kertas. First time saya tengok kamera bungkus dengan kertas macam ni je. Macam bungkus frame fry. Kecil, compact body dia. Okay. So ini bateri original daripada Sony. Nampak dia ada macam logo dia tu. Oh, ni dia punya getah dekat dia punya viewfinder dia ni. Okey, jadi kat dalam kotak kamera kita dapat ni lah. Dia ada dia punya user manual, warranty apa semua. Lepas tu dia bagi satu tali sling ni, macam strap ni. Okey, kamera saya rasa yang ni je. Barang yang kedua, sekejap saya alihkan yang ni dulu. Okey, ni adalah barang yang kedua. So, apa benda barang kedua ni? Anda tengok kat sini dah tahulah. Yang ni adalah art lens. Kamera ni saya tak beli dia punya kit lens tau, sebab saya tak mau dia punya kit lens pun. Sebab saya akan guna art lens. So, kita buka tengok. Okey, ni adalah art lens daripada Sigma. Yang ni adalah lens terbaru lah, boleh kata baru jugalah daripada Sigma. Mungkin usia dia baru launching dalam setahun atau tak sampai setahun lagi, macam tu lah. Okey, jadi Sigma, saya memang suka lah dengan lens Sigma ni, sebab kamera Canon yang saya guna sebelum ni, anda tengok video sebelum ni semua sama juga, saya guna lens daripada Sigma, art lens. Tapi art lens ni untuk mirrorless punya kamera. Dia kecil sikit, dia ringan je. Okey, dia punya zoom daripada 17 sampai 40. Okey, untuk aperture dia adalah 1.8. Lepas tu kita dapat jugalah dia punya ni. Sekejap saya pasang. Macam tu. Okey, untuk kamera dua benda ni lah, lens dengan body. Okey, sekejap kita pasang terus. Saya dah boleh start gunalah. Okey, ada satu barang lagi saya akan buka, jadi saya tak mau buang masa. Kita letak dulu yang ni ke tepi. Okey, barang yang ketiga adalah gimbal daripada DJI RS4 Mini. Yang ni combo punya set. Combo punya set kita dapat lah dia punya handle, dia punya AI sensor apa semua dalam ni. Lengkap. Okey, kita buka dulu.
Okey, untuk DJI RS4 Mini ni apa yang anda akan dapat kat dalam kotak. Yang saya ambil ni adalah combo. Kalau anda beli yang regular punya, yang bukan combo punya, dia akan ada berapa benda ke yang tak ada kat sini. Kalau tak silap saya, sensor AI ni tak dapat dengan handle ni. Handle ni tak dapat. Anda akan dapat yang ni saja kalau yang bukan combo lah. Tapi kalau kata combo, dia akan tambah dua benda je. Dua benda ni je yang dia akan tambah. Bagi saya memang saya syorkan anda ambil combo lah. Sebab apa yang buatkan RS4 Mini ni lebih menarik daripada RS3, salah satu dia, inilah. Dia punya AI tracker. Kita pasang kat atas, lepas tu dia akan follow subjek. Itu satu benda yang tak ada pada Siri yang sebelum ni, yang ada pada Siri inilah. Okay, jadi untuk DJI ni memang kalau saya nak cerita pasal dia saja memang panjang lah. Sebab kita nak kena pasang, kita nak kena set up, nak balancekan kamera apa semua. Lepas tu baru saya boleh tunjuk macam mana cara nak guna dia. Mungkin kalau anda nak, saya kena buat video yang berasingan lah untuk DJI ni. Sebab proses dia agak renyah dan leceh sikit lah. Untuk yang ni saya akan tunjuk ni lah. Saya akan hanya tunjuk macam ni lah kepada anda kan, bagi anda tengok apa yang anda akan dapat kat dalam dia. Okey, jadi untuk unbox saya rasa setakat ni lah. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu barang. Saya akan cerita kepada anda kenapa saya beli 3 benda yang saya unbox tadi ni. Tapi sebelum tu, saya nak disclaimer dulu siap-siap. Saya adalah seorang videographer, bukan fotografer. Videographer dengan fotografer ni adalah dua dunia yang berbeza. Dan apa yang saya nak cerita dalam video ni lebih kepada pendapat peribadi atau pengalaman peribadi saya sebagai seorang videographer selama lebih kurang 4 tahun macam tu lah. Okey, kenapa saya beralih kepada mirrorless camera? Tak okey ke Canon 200D Mark II ni, DSLR ni? Okey, dia ada banyak sebab tau. Tapi saya bagi sebab utama lah. Saya cuba cerita seringkas yang boleh lah. Sebab utama dia adalah masalah dynamic range dekat model DSLR ni. Okey, untuk teknologi lama DSLR ni, dia punya dynamic range dia boleh capai sehingga 9 ke 10 stop. Bagi tahun 2026 ni, 9-10 stop dynamic range tu boleh kata agak outdated lah. Memang sangat tak okey lah untuk kita guna sekarang ni kan. Sebab teknologi mirrorless ni, dia punya dynamic range stop dia boleh capai, dia punya starting dia adalah 14 stop dan dia boleh pergi sampai 17 stop. Jadi dia dapat capture setiap detail pada situasi ni lah, situasi overbright. Dia dapat capture lagi banyak detail. Okay, bagi anda yang memang videographer, apa yang saya cerita ni mungkin anda dapat tangkap lah. Memang anda faham lah apa benda yang saya cerita ni. Tapi bagi anda seorang yang beginner ataupun mungkin anda bukan dalam bidang videographer, okay, saya bagi contoh yang memang mudah lah untuk anda faham. Sebab benda ni sebenarnya anda pernah tengok, cuma anda tak tahu itu adalah dynamic range. Okay, smartphone, anda pernah tak pegang smartphone murah, anda waktu siang ni, waktu tengah hari, anda ambil gambar awan, pop. Bila anda tengok balik, anda tak nampak pun seketul-seketul awan tu, anda nampak putih je. Dan bila anda pegang kamera mahal pula, anda ambil gambar awan waktu tengah hari, anda boleh nampak seketul-seketul awan tu. Itulah dynamic range. Yang anda nampak seketul-seketul awan tu, kamera tu adalah high dynamic range. Yang tak nampak apa langsung jadi putih semua tu kan. Yang tu adalah kamera dia low dynamic range. Jadi itulah masalah yang saya hadapi dekat Canon 200D Mark II ni. Dia adalah low dynamic range. Sebab tu kalau anda perasan dekat video saya jarang review benda warna putih. Game warna putih saya jarang review. Sebab itulah masalah dia. Bila saya tunjuk sikit kepada anda, nampak macam mana? Nampak tak? Dia overbright tau. Dia overbright. Sebab tu setiap kali saya nak review benda warna putih ni akan jadi satu benda yang susah lah untuk saya. Saya kena tutup beberapa lampu. Lepas tu kamera punya setting pun saya kena drop habis dia punya ISO. Lepas tu saya kena tinggikan dia punya aperture sampai f4, mungkin f5. Lepas tu dia punya shutter speed pun saya kena naikkan lagi. Hanya sekadar nak bagi nampak dengan jelas. Tak mau bagi dia overbright macam ni. Tapi bila saya dah bagi rendah, saya dah gelapkan, skrin pula jadi gelap. Tak nampak apa yang saya nak tunjuk game kat dalam skrin ni. Jadi memang jadi satu masalah pada saya. Sebab tu saya lebih banyak review konsol yang warna hitam. So itulah sebab utama kenapa saya angkat yang ni. Okey, kita pergi pada lens pula. Kenapa saya tak ambil je kit lens yang datang sekali dengan kamera? Saya sanggup tolak kit lens tu, saya ambil art lens. Ni benda ni memang setiap orang berbeza. Macam setiap videographer dia memerlukan lens yang berbeza. Macam saya, kenapa saya ambil yang ni? Sebab bukaan aperture dia. Itu satu sebab utama. Bukaan aperture dia adalah 1.8 aperture. 1.8 aperture ni, okey, aperture tu yang bilah-bilah kat dalam lens tu, yang anda boleh nampak macam terbuka, tertutup. 1.8 tu lagi kecil angka dia, lagi besar bilah dia buka. Jadi apa kelebihan dia? Kelebihan dia bila kita nak shoot dalam low light. Macam saya banyak shoot video dalam low light, dalam studio, indoor. Saya jarang lah ambil video dekat luar. Saya banyak indoor. Jadi saya perlukan lens yang bukaan aperture dia besar agar saya tak perlu tinggikan ISO.
Yang mana benda tu akan membuatkan kita nampak video tak cantik lah. Bila ISO dah terlampau tinggi, kita akan start nampak noise lah. Lepas tu memang tak cantik lah, dia punya quality pun tak berapa nak sharp. Jadi bila saya guna aperture, bukaan aperture yang besar ni, saya tak perlukan tinggikan ISO. Saya letak ISO yang rendah pun dia dah nampak cerah. Dan satu lagi benda menarik tentang aperture 1.8 ni, dia punya bokeh dia. Macam sekarang ni ada tengok yang lens saya tengah guna ni pun lens Sigma juga sebenarnya, tapi Sigma ni untuk DSLR. Jadi bokeh dia nampak belakang ni, dia nampak macam blur-blur sikit kan. Kalau saya lagi dekat, dia lagi blur kat belakang tu kan. Itu kelebihan 1.8 punya aperture. Okey, kita beralih kepada ini dia, gimbal. Okey, bagi anda yang memang dah lama tengok video kat channel saya, anda nampak banyak kali lah, memang setiap video saya suka bermain dengan B-roll. Setiap subjek, setiap produk, game ke apa, memang saya suka buat B-roll. Saya memang suka benda tu. Jadi oleh sebab itulah saya beli gimbal. Tapi adakah saya nak guna gimbal ni untuk buat B-roll, untuk game apa semua? Sebenarnya tak. Untuk saya buat B-roll untuk subjek yang kecil, macam barang yang kecil, tak perlu gimbal pun sebenarnya. Untuk subjek kecil ni saya buat B-roll, saya banyak guna tripod je. Sebab kita guna pergerakan yang tak banyak, kiri, kanan, atas, bawah, macam sebab benda tu kecil sangat. Memang kita tak banyak pergerakan kita nak buat. Tapi kalau gimbal ni saya akan guna mungkin pada objek yang besar lah. Macam saya review peti sejuk ke, atau mesin basuh ke contoh, ataupun TV 75 inci ke. Di situ perlunya B-roll sebab saya akan banyak bergerak. Sebab benda besar kan. Kalau benda kecil lah kita bergerak macam tu, kalau dah besar peti sejuk kan, kejap nak naik atas, kejap bawah, itu nak tengok tepi ni apa semua kan. Di situ perlunya ni gimbal ni. Okey, jadi itulah sebab kenapa saya beli setiap barang yang anda tengok saya unbox tadi ni. Secara ringkasnya lah kan. Kalau saya nak cerita huraikan betul-betul satu persatu, jadi panjang video ni. Jadi saya cuba seringkas yang boleh, sepadat yang boleh. Okey, jadi macam mana dengan harga setiap benda yang saya tunjuk dalam video ni? Kalau anda nak tahu, saya dah letak kat dalam tag produk. Anda buka, anda boleh nampak lah harga semasa dekat situ. Sebab kalau saya nak reveal harga dalam video, macam saya reveal harga dia hari ni, boleh jadi 4-5 bulan harga dah berubah dah. Dia dah tak sama macam apa yang saya cerita. Jadi kalau anda tengok kat tag produk, itu adalah harga semasa. Mungkin 2-3 bulan lagi harga dia semua akan turun. Anda akan nampaklah harga yang terkini kat dalam tag produk tu. Okey, jadi saya rasa setakat tu je lah perkongsian saya untuk video kali ni. Macam biasa, kalau anda rasa perkongsian saya ni memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.